Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Alia Alisha binti Muhammad Arif dan hari ini saya akan membentangkan tentang topik bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Dalam pembentangan ini, saya akan menghuraikan sama ada bahasa Melayu benar-benar berfungsi sebagai bahasa ilmu di institusi pendidikan tinggi. Perbandingannya dengan bahasa lain serta mencadangkan langkah-langkah untuk memperkukuhkan lagi kedudukannya. Untuk slide yang seterusnya iaitu pengenalan isu, iaitu bahasa merupakan asas kepada pembangunan ilmu dan tamadun manusia. Di dalam Malaysia, bahasa Melayu bukan sekadar bahasa kebangsaan, akan tetapi turut diangkat sebagai bahasa ilmu, bahasa yang digunakan untuk menyampaikan, mencipta dan membangunkan ilmu pengetahuan. Namun begitu, timbul persoalan penting. Adakah bahasa Melayu ini benar-benar memainkan peranan itu pada hari ini ataupun sekadar tinggal dalam dasar dan slogan? Persoalan inilah yang akan saya bincangkan secara kritis dalam perbentangan nanti. Slide yang seterusnya iaitu konsep bahasa ilmu. Sebelum kita menilai, realitinya kita perlu faham apa itu bahasa ilmu. Bahasa ilmu menurut Asma Haji Omar, bahasa ilmu ialah bahasa yang digunakan secara meluas dalam dunia akademik, mempunyai sistem istilah yang mantap dan mampu menampung konsep-konsep yang baharu. Bahasa ilmu juga bukan sekadar alat komunikasi, akan tetapi ia juga untuk berfikir dan mencipta pengetahuan baharu. Dari segi sejarah, bahasa Melayu pernah menjadi bahasa ilmu yang unggul, contohnya melalui karya Hukum Kanun Melaka dan Taj al-Salati membuktikan keupayaannya menyampaikan ilmu tinggi pada zamannya. Seterusnya pula, termasuk pula kepada realiti institusi pengajian tinggi. Namun dalam realiti hari ini, kedudukan bahasa Melayu di institusi pengajian tinggi semakin mencabar. Berdasarkan laporan Dewan Bahasa dan Pustaka, hanya sekitar 30 hingga 35% sahaja di peratus tesis di Universiti Awam ditulis dalam bahasa Melayu, manakala selebihnya di dalam bahasa Inggeris. Dalam bidang sains dan teknologi, hampir semua buku teks dan jurnal utama diterbitkan dalam bahasa Inggeris. Walaupun dasar pendidikan menegaskan penggunaan bahasa Melayu, pelaksanaan di universiti menunjukkan dominasi bahasa Inggeris masih lagi kuat dan berprestasi tinggi, iaitu perbandingan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Di sini, bahasa Inggeris kini menjadi lingua franca ilmu global. Lebih 90% jurnal antarabangsa diterbitkan dalam bahasa Inggeris. Ini juga menjadikan ramai penyelidik tempatan mula menulis dalam bahasa tersebut untuk tujuan pengiktirafan antarabangsa. Namun, bahasa Melayu masih penting dalam bidang kemanusiaan, pendidikan dan undang-undang. Bidang yang membina nilai, identiti dan pemikiran bangsa, maka bahasa Melayu bukan tidak berfungsi, akan tetapi belum meluas secara seimbang antara semua bidang akademik. Antara faktor-faktor yang menyumbang kepada cabaran, terdapat beberapa faktor utama yang mengapa bahasa Melayu masih belum benar-benar berfungsi sebagai bahasa ilmu. Di sini saya akan terangkan kepada saya akan pecahkan kepada 4. Yang pertama, dominasi bahasa Inggeris dalam penyelidikan antarabangsa. Yang kedua, kekurangan bahan ilmiah dan buku teks terkini dalam bahasa Melayu. Sikap masyarakat akademik akan
menganggap bahasa Inggeris ini lebih prestige dan kurangnya intensif kepada penulis ataupun penyelidik yang menulis bahasa Melayu. Hal ini menunjuk bahasa ilmu bukan hanya linguistik, akan tetapi ia berkaitan dengan sikap, sistem dan dasar pendidikan tinggi. Seterusnya, pengalaman dan refleksi pribadi saya, iaitu berdasarkan pengalaman saya sebagai pelajar, penggunaan bahasa Melayu masih kukuh dalam proses kemanusiaan dan pendidikan. Namun, apabila menyiapkan tugasan penyelidikan, kebanyakannya sumber rujukan berkualiti tinggi hanya tersedia di dalam bahasa Inggeris sahaja. Kadang-kadang sukar untuk mencari istilah yang tepat dalam bahasa Melayu, terutamanya dalam bidang statistik ataupun teknologi pendidikan. Ini juga menunjukkan bahawa kelemahan bukan pada bahasa itu sendiri, akan tetapi ia mempunyai sistem sokongan seperti penterjemahan istilah, penghasilan jurnal dan bahan ilmiah tempatan. Seterusnya, cadangan memperkukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, iaitu memperkukuhkan peranan bahasa Melayu ini sebagai bahasa ilmu. Beberapa langkah yang kita boleh ambil. Yang pertama, galakkan penulisan dan penerbitan akademik dalam bahasa Melayu melalui intensif universiti. Yang kedua, mewujudkan pusat penterjemahan nasional bagi menterjemah bahan sains dan teknologi terkini. Ketiga, anjuran seminar dan persidangan ilmiah dalam bahasa Melayu di peringkat universiti. Keempat, menggunakan pendekatan dwi bahasa supaya pelajar mahir dalam kedua-dua bahasa ilmu. Dan yang kelima, memanfaatkan teknologi digital untuk membina pengkalan data istilah akademik bahasa Melayu. Langkah-langkah ini penting supaya bahasa Melayu bukan sekadar bahasa simbolik, akan tetapi ia benar-benar menjadi bahasa yang hidup dalam dunia akademik. Seterusnya, kita masuk pula kepada nilai kemanusiaan dan peranan guru. Sebagai bakal guru, kita perlu melihat isu ini bukan sekadar hanya untuk dari segi sudut akademik, akan tetapi ia juga dalam nilai kemanusiaan. Bahasa ialah identiti dan juga maruah bangsa. Dalam memartabatkan bahasa Melayu ini juga sebagai bahasa ilmu, bermaksud kita menghargai warisan budaya kita dan intelektual bahasa sendiri. Sebagai pendidik, kita perlulah bertanggungjawab. Kita bukan hanya sekadar mengajar bahasa, akan tetapi ia juga menghidupkannya supaya ia terus menjadi alat ilmu kepada alat pemikiran kita dan alat penyatuan masyarakat kita. Akhir sekali, kesimpulannya, bahasa Melayu berpotensi besar sebagai bahasa ilmu, akan tetapi realiti masih menghadapi banyak cabaran, dominasi bahasa Inggeris, kekurangan bahan ilmiah dan sikap masyarakat menjadi halangan utama. Namun, dengan usaha bersepadu antara kerajaan, universiti, pensyarah dan pelajar, bahasa Melayu mampu kembalikan untuk menjadi bahasa ilmu yang lebih relevan dan lebih dihormati. Maka, ingatlah, bahasa ini jiwa bangsa. Jika kita memartabatkan bahasa Melayu dalam ilmu, maka kita sebenarnya sedang memartabatkan maruah kita sebagai bangsa kita sendiri. Sekian, terima kasih.